Adakah satu ajaran agama, siapa yang tak terlibat jangan rasa. Boleh pergi ambil tanah orang, tak tentu kalu, tak tentu pasal, pergi buat tempat ibadat dia. Ambil tanah secara haram. Tengok tanah orang lapang ke apa, pergi buat rumah ibadat. Lepas pada tu, orang suruh pindah, nak buat tuntutan. What kind of religion? Mana-mana agama yang tak terlibat macam tu, dia jangan perasan lah. Kalau dia perasan, dia terlibat. Tak ada orang boleh kata itu satu kebaikan. Itu agama yang kebaikan. Tak mungkin. Curi tanah orang, buat tempat ibadat. Tempat orang, kadang-kadang orang awam, orang nak corner kereta, orang nak tempat kesihatan, pergi buat. Lepas tu buat sentimen pula. Orang kata kena pindah, buat jadi sentimen. Ada agama macam tu dalam dunia ni. Kalau ada agama macam tu, memang ia tak layak menjadi agama yang, bukan agama Tuhan pun tak layak menjadi agama yang menyeru kepada kebaikan. Ini adalah benda yang pelik. Masjid Quraisy tu, tuan-tuan tengok kenapa Hijri Ismail tu macam tu. Kerana Quraisy tak cukup harta untuk membina Kaabah sepenuhnya seperti yang dibina oleh Nabi Ibrahim. Sebab apa? Sebab bukan Quraisy tak ada duit, tapi syaratnya hendaklah wang yang bersih saja. Harta yang bersih saja yang boleh digunakan untuk kembali membina. Itu ya, jadi separa tu yang kita boleh masuk tu. Sebenarnya itu rumah Ibrahim juga. Nama Nabi Ibrahim juga. Hatta Quraisy jahiliah, dia tahu, oh walaupun ada yang ni tak boleh, yang ni semua ada kecoh memang. Duit ada tipu, dia tak guna. Dia tak gunakan belanja yang tipu untuk membelanjai untuk pembinaan Kaabah. Kaabah tu adalah Nabi Ibrahim buat. Maksudnya bila dia nak runtuh, dia nak bina semula, semua mensyaratkan clean money saja, duit yang bersih saja yang boleh digunakan untuk membina semula. Harta yang bersih saja. Harta tak bersih, macam mana? Lepas tu kadang-kadang macam benda macam tu jadi isu dalam sesebuah negara. Negara mesti ada peraturan. Kalau tak ada peraturan, ini undang-undang rimba. Siapa nak buat masjid mana-mana, ambil tanah siapa, pergi buat masjid. Boleh macam tu? Tak boleh. Oh, kita orang Islam pun takkan pergi semayang. Kalau kata, aku tengok tanah kawan ni, dia tak buat apa, kita pergi buat masjid lah. Kita kebas tanah ni, kita pergi buat masjid. Ada orang Islam kau sokong? Sebodoh-bodoh orang Islam tepi jalan pun dia tak sokong. Dia tahu benda, ambil tanah orang nak buat masjid. Masjid mesti dibeli dengan tanah yang benar. Harta yang diinfakkan, dibelanjakan kerana Allah. Bukan pergi curi harta orang, kemudian pergi buat masjid. Kalau ada mana-mana agama praktis benda macam tu, betulkah? Agama rimba pun seperti itu. Siapa yang tak terlibat, jangan terasa. Kalau dia terasa, dia terlibat. Dia nak buat demo, artinya hang lah buat perangai itu. Macam orang naik kereta kan, orang kata kan. Orang saya sebut dulu kan. Orang dulu-dulu buat cerita. 3-4 orang naik kereta. 1 orang buang angin dalam kereta tu.
Bila siapa buang angin ni? Ni driver tu tanya, semua tak mau jawab. Bila turun kereta sewa, semua jadi driver tu kata, yang buang angin tadi tak bayar lagi. Kereta saya dah bayar dah. Oh, baru dia orang tahu hang tadi. Dia silap. Mula-mula orang semua tak tahu, tapi kau pergi mengaku apa?